Tip aku lah. Nanti siapa kontrol ni. Okey. Saya nak review kali. Kami Betul ada kalau yang dia ambil. Nampak aku tak tahu tak? Tu ada tom yum seafood. Aku masih terkejut. Saya cari mana seafood je mana udang ni. Dah. Bukan tadi macam terkejut. Sebabnya di mana kah? Okey, sekian nama kedai ni. Bagi tahu dia ni bukan seafood ni. Ya. Nak tanya ke takut macam bisa ke? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Bang, seafood. Lepas tu dia cakap tu, sotong tu udang. Ada nanti aku tak tahu ni apa. Tapi maksudnya dah habis nanti. Tak adalah bang. Bukan seafood ni bang. Udang pun tak ada. Udang ni kayak pokok. Udang ni. Ni kayak pokok. Jangan dorang lapu-lapu. Udang. Panggil lah. Jangan. Tengok ni. Nak order seafood ni tom yum saya weh. Ni laut. Potong. Tengok udang dia ni weh. Seafood nama. Tengok ni weh udang dia. Saya nak makan apa tak sampai hati. Saya nak makan tak sampai hati. Anak ni baru nak belajar berjalan. Dah kena tangkap. Tak, saya nak terasa nak udang mahal ni. Mana? Tak terasa ni udang mahal ni ya. Kau letak maki ikan sini. Rasanya premium betul gila lah. Ini ikan dah. Ikan minyak. Sedap tak rempah dia? Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Kenapa rasa macam belacan? Bedah dulu. Balikkan ni. Tak apalah. Makan. Alhamdulillah. Betul. Boleh ke? Tanya aku dengan pakcik. Kenapa? Boleh kan? Tak apalah. Takut akan cari. Tiba-tiba pakcik dia cakap, awak ni nak gaduh ke apa dengan saya? Apa buat gini? Wah, kita lapar-lapar. Tak ada nasi dia? Dah. Dia mana? Ni. Masuk telur je lah sedap. Kurang ada. Kurang. Kau tengah lapar. Bismillah. Mana tom yum dia? Tak ada lah. Sotong tu nampak dia. Maksudnya? Sotong tu maksudnya. Tom yum sotong. Dia tak ada rasa. Dia tak ada seafood, dia tak ada yang sotong. Lauk je. Tak pun sayur biasa. Bismillah. Ini tak nak sejar, pergi pilih maksud dia. Sekejap, nak sejar. Ada ni tak boleh pilih. Tak ada, betul kan? Maksudnya, kita pilih set. Udang, sotong. Ada? Ada kita. Tak ada dia maksudnya. Ni, yang tu jangan bahasa pilih. Yang dah bahasa masak tu mesti kena sikit. Sebab yang pilih untuk bakar. Bakar saja, bukan pilih untuk buat ni. Tak apa-apa. Apa lagi? Makan tom yum mahal lah. Kalau dia kata ni RM10 kan, aku tak sebayar RM10. Sebayar ke tu? Tak. RM12. Harga dia RM2 ni. Seafood kan RM12. Tak boleh gitu. RM16. Kalau sebab 2 orang makan. Kalau atas dari 10, jangan kan atas dari 10. Kalau 10, memang kita bukan sebab yang ni seorang 2 orang makan ni. Tom yum ni. Memang kita berhak bersuara. Tak apa. Kita order tom yum seafood. Tak masalah je kalau nak bersuara sekarang sebab ada lauk lagi. Handphone. Oh, bayar tak tarik. Tak apa. Bukan maksudnya kalau nak tu, kita boleh komplain pun. Nak handphone. Kita boleh komplain sekarang. Mak ada lagi. Aku bagi pakcik tu. Takut jangan nak saya. Jangan gaduh. Pakcik. Kawan saya pakcik. Dah bilang kat sini. Takkan nak tunjuk dari video pasal nak cari gaduh tak? Sampai sekarang. Itu. Tolol.
Kalau seafood pun buat cik yang tu. Cik tak? Tolong bagi sama. Ya Allah, sebab tu kita orang cuba. Orang sudut nak datang kayak. Nampak tak dalam lagi? Tak, alhamdulillah. Jangan kita makan. Alhamdulillah. Aku tak boleh marah tak ada apa. Bang, apa? Kita udah kita makan sendiri. Tapi apa? Komplain makan habis. Bayar ya, makan habis ya. Kita tak bayar tak makan. Sabar, jangan marah. Tak marah. Tapi tak apalah kita tak bayar ni. Takut nak tanya. At least dia kurang tu tadi. Masalahnya nak tunjuk macam mana. Tak ada orang nak panggil. Tak ada orang. Ya. Tak apalah. Tak bayar tu. Bang. Dok, kita kena tambah Kak. Salah faham tu lah. Jangan marah dia. Marah. Tak marah. Pakcik. Tak tahu apa. Tak marah sih eh? Tak. Ada apa? Cik. Kita orang kan order tom yum seafood. Tapi tak ada seafood. Ya, ada sotong. Udang. Dia udang-udang maksudnya. Udangnya udang kecil. Udang apa tu yang macam tapi saya aku jadi dari siput kan. Tak cakap kalau tak order ayam. Bukan kalau tak order ayam tadi kalau tak ada udang. Ya. Dia tak ada lauk pun nak makan. Ada mau macam mana. Atau sotong ada kan? Udang tak ada kan? Sotong je. Boleh? Sotong je. Aku nak bayaran boleh tak? Free. Tak nangis. Takut nanti dia tambah. Kita pakai harga. Tak nak tambah? Tak nak? Dia bagi tahu ke nak tambah? Tak nak? Nak sebut masuk balik tu. Pocik tak nak tambah harga, pocik nak balik tu. Dah cakap dia. Dia kurangkan harga je lah. Ambil portion yang biasa. Tahu tak dia? Tak apa tak. Harga sayur. Harga tom yum sayur. Mana aku bagi kat korang. Dah. Bisa, ambil dulu udang tu aku bagi. Dah, tak ada kan. Nak tu. Tapi kesian pula kat sini, dia tak tahu juga. Dia faham. Sebab dia bekerja je. Faham. Dia bekerja je masak. Tapi nak suruh pakcik tu sampaikan lah. Kesian buat tu pakcik tu. Dia sama amal-amal. Kita pula tadi komplain kat cashier dia terus tak tahu tadi. Itu kita sampai je. Itulah tadi. Kita kena bayar baru cakap. Tak apalah pakcik tu dia tak tahu. Sayur ni. Yang ni sayur ni tak bersalah. Thailand tak bersalah. Bebas. Agak itu aku pun nak cari roster juga. Alah, ambil lagi. Banyak. Diorang dengar tak suara kita? Tak apa pakcik, tak apa. Tak apa. Kalau sini tak boleh kurang harga ke? Tak boleh ada ayah tu cuba dengan abang jap. Ada tanya. Tadi lah ni aku cocok kat kanan. 5 hari depan dari kata kurang harga. Tak, kan dah betul. Tak boleh kurang harga. Saja kau mata. Saja selogok ya. Pokoknya tak dengar ni. Tapi dia kesian kat situ. Dosa kita bagi makan kita. Tak betul. Sebab ada setengah orang kalau dulu tak boleh macam ni maksudnya macam ni dia kena dengar dia. Setengah orang mungkin dia terima tau. Dia terima. Jangan kat dayah. Jangan kat dayah. Kat dayah. Kat dayah selewet. Memang dia akan mesti dia tak ada pakai dulu. Dia akan cakap terus. Bang, ni macam ni ke? Macam ni ke? Sepatutnya tom yum kita jangan sentuh. Kita kurangkan je. Sepatutnya kita putar-putar kat dia. Tadi. Patutnya gitu Macam dia, pasal pakcik tu dia kawan siput. Dia putar dalam sayur, tak maaf tak apa. Jadi kayaknya nanti bayar tom yum sayur je lah. Dalam sayur, okey. Apa? Olo yo ke? Ayolah. Okey, thank you. Okey. Oh, dia tu silap buat tom yum sayur. Sebab itu dia tom yum saja. Ada sayur banyak.
Okey lah, makan. Makan tak apa lah. Kalau dia nak komplain yang betul lah kedai Dah dia. kita kena harga pula ke apa tak? Takut kau misal harga. Betul tak semua cara dia. Mungkin takut harga kau misal harga sama dengan sisi. Ayam tengok. Tengok. Kau rasa you lolok tu bukan tu. Sebab kita dia. Tak apa. Rasanya dia tak jagoan. Ya, saya perlu. Betul tak? Okey, ya, betul ayah kan? Dia pernah akan tengok dah. Dengan ni aku nak lolok buat review biar dia tengok kita, tengok nak buat makan sedap. Frozen. Awak tak kenal dah ya? Kita saya besok tu. Tak ada yang cakap gini. Foto kesebelah ke? Bingung kalau Okay, bye. betul lah. Tapi boleh je kan? Apa nama dia DJT? Medan Perbandaran. Medan gambar ke Perbandaran. Kok Dijon. Astagfirullahaladzim, foto saya tak apalah. Asalkan cantik. Marah cantik. Kerah memang dia suruh nak balik. Sebenarnya dia terapung tapi Dia kata hak tu. so makan kat sini. It's okay, kita first time. Okay, baik sejuk dengan Dia punya ni. dia pasang zikir, dia dah tahu dah. Betul-betul patut dah. Bobek tu nak buat lah. Bobel lah nak komplain orang tak bagi rating gigi-gigi lah. Tu nak jadi janan. Memek pun. Macam nak turun dah. Tak apa, kita kontek lah. Bye. Panjangnya video aku 11 minit weh. Ble ni. Sebabnya apa? Bayang kalau bilang sabar. Yang pasti kau tak dengar dah. Tak dengar dah. Nanti kau tiba-tiba buka YouTube tengok. Belum tolong ya Allah kaki. Dia tisu sikit. Macam punya tisu. Ada kau orang tu tanya saya. Orang